Ini adalah MDC saya kali kelima yang mana saya nampak banyak sangat perubahan dan penambahbaikan yang tim komiti telah buat dalam MDC kali ini. Kalau bisnes public good telah mengubah kehidupan saya, telah mengubah kehidupan keluarga saya mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk mengubah kehidupan orang lain dengan public. Value income RM200 sebulan, passive income bersama public good ibarat kita ada sebuah rumah sewa yang mana kita dapat cash flow positif daripada rumah sewa tersebut. Bila tuan ada impian yang besar, tuan tak perlu orang lain untuk dorong tuan untuk push tuan untuk berjaya. Kita telah dipamerkan dengan pelbagai kisah kejayaan dan ini terus mendorong saya menjadikan booster dalam bisnes public goal. Satu lagi perkara yang tuan-puan kena tahu, online ni sangat mudah. Pada MDC 6.0 yang lepas, saya hadir sebagai pengurus kanan JLC. Tapi kali ini, masa dealer conference 7.0, saya hadir sebagai full-timer PGBO. Misalnya orang yang ada dream yang menghidupkan berbanding orang yang ada dream hanya setakat tulisan dan lukisan. Public Gold is the right platform. Public Gold is the best platform untuk tahu simpan emas. Itulah tujuan kena hadir di sini untuk cari spark, dream. Kenapa tujuan untuk tuan-puan buat bisnes public gold? Congratulations, you're on the best vehicle on the public gold runway. Satu rahmat besar untuk semua orang boleh berjaya. Dream tambah leadership, make sure ada action. Dalam MDC, saya lebih jelas tentang dream. Walaupun saya buat bisnes ni secara part-timer, tapi bukan satu halangan untuk kita sama-sama berjaya dalam bisnes public gold. Satu benda yang tuan perasan tak? Di mana ada kepelbagaian demi untuk mencipta kejayaan bersama public good. Kejayaan yang sudah kita lihat di Malaysia akan terjadi pula di Indonesia. Kalau nak tengok future kita tengok orang lama.